Apa hukum berkoma ketika wuduk di bulan Ramadan? Molek dia tanya. Arab panggil madah. Hukum koma. Jawabnya macam biasa. Apa yang kita wuduk bulan biasa, bulan Ramadan itulah kita wuduk. Bulan biasa sunat koma, bulan Ramadan pun sunat koma. Cuma dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi pesan jangan melampau-lampau. Takut tertelang air. Jadi kalau siapa yang berkoma ataupun istinsyak, masuk air ke hidung, dia panggil istinsyak. Masuk, kemudian keluarkan. Pahala besar tu. Kadang-kadang kita tak ingat, kita ambil air buat kita. Nampak tak isyak pun air. Yang sebenarnya isyak air. Istinsyak ni isyak. Ambil air, bubuh kat tangan, isyak. 3 kali. 1 pahala, keluarkan balik 2 pahala. Kenapa kita tak buat? Isyak tak air? Tak. Tu sunnah Nabi. Kita tinggal direct dah, senang-senang kita tinggal. Kita nak pahala sempurna. Sebab wuduk yang sempurna ni dia menghapuskan dosa. Jangan main. Nabi kata man tawaddaa wa ahsana wudu'ahu. Siapa yang mengambil wuduk kemudian dia cantikkan wuduk dia. Ada syarat situ. Dia tahsin. Siapa yang mengambil wuduk, kemudian ada syarat wa ahsana wudu'ahu. Dia mengelokkan wuduk. Buka kitab-kitab syarah, ulama pun syarah. Benda makna wa ahsana wudu'ahu, mencantikkan. Makna siapa yang mengambil wuduk kemudian dia tiru cara wuduk Rasulullah. Rasulullah masukkan air ke hidung. Kita dok. Situ pergi. Kalau buat gitu, sempurna wuduk, nampak? Saqatat khotayahu. Belakangnya gugur dosa-dosanya. Tu kita nak. Jadi setiap wuduk gugur dosa. Dia kata tak boleh tak saya masuk air jadi lemah. Sebab tu kena pergi ngaji, dengar, belajar. Orang duduk belajar agama, kuliah maghrib, duduk tengok drama. Ada kaki warta berita ada. Berahi tengok warta berita. Pasal apa? Masa kuliah ni, antara maghrib dengan isya ni, dia tu ada warta berita pukul 8 tau. Jadi dia tak pergi kuliah setiap hari pasal dia minat tengok warta berita. Warta berita tengah malam ada. Betul tak? Kita balik masjid, ada tak lagi warta berita? Ada, dalam internet ada. Pukul 12 malam ada. Alasan nak tengok hal ehwal negara. Pukul 8, berita perdana. Jenis gila warta berita. Nampak tak? Ada hak jenis berhari tengok warta berita. Warta berita tamir, tengok juga. Tengok juga. Tak faham, nampak gambar. Tu berat menandang. Tengok juga, tamir tengok juga. Buka. Biarlah tamir pun tamir. Hak baca warta berita pun sebut Datuk Seri Najib Maulaka bodoh dia. Tengok juga dia. Jadi waktu lah. Jadi bila berkoma dan masuk air ke hidung, jangan lebih-lebih. Mana macam biasa sudah. Cara nak masukkan air ke hidung, iaitu kita ambil air. Sebelum kita sedut dengan hidung, kita sedut nafas dulu. Habis tak nafas kita? Habis tak? Yang habis tu kita sedut. Dia akan masuk di sini sahaja. Sebab nafas sudah habis. Dia ni tak pandai. Dia ambil air seduh awal. Apa nak? Tu kata. Betul tak? Ni macam budak-budak bodoh ni. Ulama dia ajar belaka cara dia. Baru betul. Tarik nafas dulu. Tak ada kuat dah lah. Tinggal hak tak larat dah. Tak gerak dah hak. Dia pun kuat. Tak masuk dah. Duduk sini je. Itu yang terbaik. Itu cara dia. Ni nafas tengah kuat. Padahal otak air. Jadi sunat juga berwuduk dengan masuk air ke hidung dan berkoma pada bulan puasa.